benda ni? Hari tu masa awak datang nak kerja dengan saya, awak cakap awak boleh bagi company saya untung. Sekarang ni apa ni? Saya tengok rugi awak kira tak modal, kos, berapa banyak nak bayar pekerja, tempat sewa, apa semua. Cuba awak cek balik, kira balik kan, tak susah pun. It's just a simple mathematics. Kira senang je benda tu. Awak kena tahu berapa banyak nak bayar orang, sewa tempat, barang, pengangkutan. Ni saya tengok macam banyak je saya keluar ni berbanding apa yang saya dapat ni. Tak apa lagi. Sekarang ni saya nak penerangan. Okay? Simple matematik. Itu je. Okey, Mira. Okey. Apa? Sekarang buat kira-kira kat depan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fiza dalam langkah pertama segalanya bermula di sini. Cifralicious. Bukan sekadar nombor tetapi lebih daripada itu. Nak tahu apa yang lebih? Jom kita sama-sama bincangkan bersama dua orang tetamu saya di studio. Cikgu mungkin nak memperkenalkan diri? Okey, saya Jusmawiah binti Jusof, penolong pengarah unit Sains dan Matematik daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Coastal Kuala Lumpur. Saya Taufik Hanafi dan saya Ali Sifik. Ali Sifik? Ali Sifik? Tak ada Cikgu Sifik. Nak panggil cikgu apa nama singkatan ke? Nak panggil panjang ke? Boleh, Jusma pun boleh. Jusma, Cikgu Jusma, okey? Bukan Jusmaira Okey cikgu, saya sebenarnya ada satu soalan lah. Mungkin saya daripada dulu lagi sampai sekarang saya terfikir-fikir sebenarnya. Buku latihan yang kita selalu guna tu, macam buku latihan yang kita gunakan pada sekolah tu, kenapa dekat belakang buku latihan tu ada sifir? Okey, saya terfikir tak benar? Benar ke? Ingat sifir? Saya ingat sama Masih tanya boleh? Ali Sifik. Okey, bagus. Okey, sifir tu menunjukkan sifir tu penting. Sifir dalam matematik adalah penting sebab dia nadi dalam matematik sebenarnya. Sifir tu kalau murid tak ingat, pelajar tak ingat, untuk selesaikan masalah jadi lambat. Bila lambat, lama-kelamaan minat tu akan hilang. Itu jadi malas nak buat. Jadi bila sifir tu sedia kat belakang tu untuk rujuk, dan kalau boleh ingatlah sekali. Pada saya dulu cikgu, bila saya tak tahu kan, sebab saya macam agak lemah sikit lah bila berkaitan dengan nombor, tapi saya tak lemah kalau nak kira duit sebenarnya. Tapi bila nak kira buat kerja tu kan macam slow sikit kan. Bila cikgu kat depan tu saya curi-curi ke belakang macam tu kan. Lelaki memang itulah rutin kami masa sekolah dulu. Bila cikgu ajar kat depan sebab dia lah matematik. Macam saya sendiri pun matematik tu bila masuk je kalau malahnya matematik, namanya nombor lah apalah. Betul. Itulah masalah budak-budak sekarang sebenarnya kalau kita nak tengok macam nak menarik minat matematik tu sendiri dengan nombor-nombor ni cikgu. Okey. Soalan ni murid. Okey. Matematik sebenarnya kena pupuk daripada kecil lagi. Maknanya daripada belum sekolah lagi tu, kita dah mula dah kena kenal dengan matematik. Kena dedahkan konsep asas tu penting. Kita ni, kehidupan kita ni sebenarnya dikelilingi dengan elemen-elemen matematik itu sendiri sebenarnya. Tapi bila kita tak adaptasikan ilmu yang kita belajar ni dengan kehidupan, menyebabkan kita, untuk apa aku belajar matematik ni? Aku nak buat apa matematik sebenarnya? Jadi bila kita kaitkan apa guna kita belajar matematik itu sendiri dengan kehidupan seharian kita, dia akan jadi lebih menarik lah. Itu yang buat lebih budak, lebih faham. Contoh macam dia ajar peratus. Kalau kita ajar peratus, 1/2 daripada berapa? Daripada 50 ke, ataupun nak cari peratus diskaun contoh. Kalau macam tu je kita ajar, memang dia tak tahu menarik lah. Kita kena ada benda maujud, benda yang nampak. Contoh kat Pasaraya lah, tempat paling menarik. Kalau kat sekolah mana kita nak pergi? Kat sekolah tak ada diskaun. Dekat shopping mall ada diskaun. Boleh pergi kedai buku. Harga makcik tu bagi berapa, kita boleh create dekat situ. Boleh create dekat situ harga. Masa dekat sekolah macam mana? Bila tiap kali kelas matematik je macam mana? Itu
malu nak cerita ni sebenarnya. Tapi sebab dia dah tanya. Tak apa, peminat nak kena tahu kan. Adik-adik mesti nak tahu kan. Sebenarnya masa dulu saya sebenarnya student mechanical engineering. Jadi matematik adalah sebahagian daripada hidup kami. Jadi bila dah ada matematik, sejujurnya lah matematik saya boleh buat. Tapi bila lah ditambah pula dengan matematik tambahan, Maths itulah yang menjadikan saya agak biasalah. Lebih pakar sebenarnya. Ya, lebih pakar sekarang lah. Sebab betul apa yang seperti mana cikgu cakap tadi, kita orang masa sekolah dulu, lelaki ke perempuan ke student lah, kita tanya anak-anak murid, dia ada sifat malas je. Lepas saya ada ambil tutor personal, so masa tu saya agak merosot lah. Dan baru dia berikan saya input yang cara menarik. Okey cikgu, kita sebenarnya ada contoh yang terbaik pelajar yang kurang ataupun lemah dalam matematik. Macam mana pihak sekolah tu nak mengatasi masalah macam ni? Disebabkan kurang matematik sebab masalah konsep tadilah tak kuat sebenarnya. Masalah konsep, bila konsep tu tak kuat, bila kita tulis soalan tu, dia tak akan boleh jawab lah. Dia akan jawab soalan cikgu ajar je. Ini cikgu ajar, jalan ini cikgu ajar, ini je yang boleh jawab. Bila kita tulis soalan, dia akan susah nak jawab. Jadi peranan cikgu ni sangat penting lah dalam menarik minat pelajar-pelajar ni untuk menikmati matematik. Kalau dia minat matematik tu, dengan sendiri benda tu akan hadir. Roh tu akan hadir dalam matematik akan masuk kalau dia minat. Sekarang ni minat dia yang tak ada. Sebab minat tak ada sebab dia tak kuasai konsep. Bila tak kuasai konsep, dia akan hilang. Sekarang ni kita dengan arus pemodenan, dengan penggunaan teknologi, maklumat dan sebagainya, macam dekat sekolah tu kan, ada tak macam peralatan yang digunakan untuk menarik minat pelajar ni supaya dia lebih menumpukan perhatian dalam subjek matematik kan? Okey. Bila kita mengajar dengan menggunakan teknologi itu sendiri, budak akan lebih faham dia akan rasa lebih minat, dia akan explore sendiri. Secara tak langsung minat tu akan datang sendiri sebab dia memang suka guna gadget tu. Kita bagi task kat dia satu, confirm dia akan boleh buat sebab dia boleh cari benda tu. Tapi kalau kita menggunakan whiteboard, kita tulis macam bosan dia tengok pun dia dah tidur. Sebab pasal tidur kan cikgu? Ya, saja. Penonton di luar sana, adik-adik jangan tidur lagi sebab kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Tetapi sebelum tu, kita nak tengok Mira tu tengah buat apa dengan matematik. Jom.